Bismillahirrahmanirrahim. Allah hiburkan orang-orang Iran dalam peperangan ini dengan ayat-ayat Allah. Dalam peperangan ada terbunuh, ada yang cedera, bangunan-bangunan rosak, harta benda musnah. Itu dalam peperangan. Tak boleh nak elak. Tetapi yang bezanya antara Iran, Amerika dan Israel, Iran beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amerika tidak, Israel pun tidak. Jadi Iran ada Al-Quran, Amerika tidak ada, Israel tidak ada. Mereka membaca Al-Quran dan mereka terhibur dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In yamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhiza minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Maksudnya, sekiranya kamu luka, kamu cedera, kamu terbunuh, maka sesungguhnya mereka juga terbunuh, luka, cedera seperti kamu. Ayat ni hiburan bagi orang-orang Iran. Bahasa tenang. Bukan sahaja kita yang terbunuh, mereka juga terbunuh. Ayat ni Allah turun masa zaman Rasulullah ketika perang Uhud. Ketika umat Islam sampai 73 orang mati. Terbunuh. Maka Allah hiburkan. Kamu terbunuh. Mereka juga terbunuh dulu dalam peperangan Badar. Allah hiburkan orang-orang yang beriman pada zaman Rasulullah SAW. Demikianlah kami gilirkan hari-hari seperti itu di kalangan manusia. Mana ada kalah, ada menang, ada cedera. Jadi Allah Ta'ala buat begitu kepada manusia agar waliya'lamallahu alladhina amanu, agar Allah membezakan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Ada perbezaan dia. Dan Allah jadikan di kalangan kamu orang-orang yang mati syahid. Hak ni tinggi. Terbunuh syahid. Di Iran pun sama. Pemimpin-pemimpin Iran, pemimpin utama, kemudian pemimpin-pemimpin kanan terbunuh. Tapi terbunuh itu sebagai syahid. Satu berita gembira kepada orang-orang Iran. Kenapa? Janganlah kamu anggap orang yang mati syahid itu mati. Sebenarnya mereka hidup di sisi Allah. Mereka sentiasa mendapat rezeki di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu taraf orang yang mati syahid. Wallahu la yuhibbuz zalimin, dan Allah sekali-kali tidak suka kepada orang yang zalim. Jadi inilah hiburan untuk orang-orang di Iran sekarang ni, dan mereka bersedia untuk meneruskan peperangan ini. Sekiranya Amerika mula balik, mereka akan teruskan, sebab mereka kata tidak ada gencatan senjata. Hampa tipu je. Hampa tipu. Kami tak ada. Tapi kami tak mula sekarang. Kamu mula aja, kami akan balas balik. Jadi kita ni, kita kena doakan. Doakan untuk Iran. Untuk mereka yang berjuang mempertahankan
Iran, Republik Islam Iran. Wallahu a'lam.